Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-puan, saya nak update sedikit berkenaan dengan program sumbangan baju raya untuk tahun ni. Seperti mana tuan-puan tengok ni, ada banyak dah kita terima. Sini ada satu gunung. Dekat sini ada lagi satu gunung kalau tuan-puan tengok. Banyak, alhamdulillah. Cuma tugas kita ni kita sort out lah. Yang mana yang kita dah sort out, tengok ni Cantik-cantik bajunya tuan-puan, baju kurung, ada kurta. Ini ada jubah, alhamdulillah, dan kami ucapkan jazakumullahu khair kepada semua penyumbang yang telah bagi sumbangan sebanyak ini, dan kami tak jangka akan jadi sebanyak ini. So alhamdulillah, berita baik ini kita akan sampaikan kepada para asnaf kita di bawah pengurusan Yayasan Bushra, dan sebahagian daripadanya kita dah hantar dah ke wakil kita di Perlis, Pius. Jika ada lebihan, kita akan panjangkan sedekah ini kepada asnaf di luar sana. Jika tuan-puan yang melihat video ini ada kenal mana-mana badan kebajikan ataupun tuan-puan sendiri ada mengenali kontak-kontak yang berstatus asnaf, inform pada kita dan kita boleh sampaikan dan panjangkan sedekah ini kepada mereka semua. Dan harapan kita hanya satu, untuk memudahkan mereka yang memerlukan seperti asnaf, dan kita dapat beraya bersama, insya-Allah. Jadi seperti mana yang tuan-puan tahu, kita dah tutup dah penerimaan baju-baju untuk hari raya ni. Jadi kita harap daripada usaha murni ini kita dapat memudahkan para asnaf, dan juga kita dapat menyampaikan kebaikan ini untuk semua dan juga untuk masyarakat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.